Hello guys, kita bertemu lagi bersama dengan saya Abah Gaming. Okey guys, langsung saja saya bermain game Tom Clancy Southampton Purchase Order yang ke-6 pula guys. Tapi saya tak tahulah gameplay dia macam mana pula guys. Mungkin agak susah lah sikit, tapi saya tak sure lah sebab yang ke-5 ni guys bagi saya mencabarlah juga, tapi sikit je lah, sikit je guys, tak lebih pun guys. Mungkin yang kena ni agak susah lah, tak ada dah sikit. Mungkin banyak lah, tapi saya tak tahulah yang ke-6 ni macam mana guys. Ok guys, kita try bermain. Oh, kiranya saya main dekat Firefly right? Ok, faham. Tapi saya tak sure lah dekat mana saya main ni guys. Jadi saya sekarang ni So the ones laying suppressive fire, right? Just unload. Saya Keeping their sekarang heads ni down. berada dekat But then this camping guys. pops up Kita over the kena ridge. sarapan The snipers pagi keep it dulu lah okay? guys. Ke sarapan No, the malam other one, guys. the Saya country kid. tak tahu Right, lah. so the sniper Ikut sees dia the orang lah chopper guys. and he just lines up the shot, right? All cool and shit. Saya cuma Takes the follow shot, je. Yeah? bam! Nails the pilot. Bullshit. Serious? First shot? No shit, first shot. I swear to God, right through the fucking canopy. Pow! That's so badass. Right? And the best part, the bird just rolls over and drops. Blam! Right on the enemy position. I mean, clears out You know, if I remember everything right, just like that one shot, Insane. that was with an RPG. Oh, ada RPG Yeah. You gonna tell them how it really went down? Right, so lines up the shot. Nah, Right? And he just that version's better. Aduh. Oh, sedapnya. Okay. I don't think anyone was expecting what you uncovered. That amount of military-grade hardware shouldn't have been a surprise, and that's got people worried. NSA, CIA, and DIA are swapping a lot of data right now, and a picture's emerging. Progova's part of a hardline faction inside Russia called the Ravens Rock Druzhina. We're still working connections, but this thing runs deep. In the meantime, Langley says Ravens Rock is moving a top-grade system into the hands of some truly bad people. I'll tell you up front, this op is a bad idea. You know it, I know it, and we'll do it anyway. We'll be deep inside Russian territory with zero margin for error. Ops don't get any higher risk than this. But the risk this gear poses if it slips through is even greater. So let's make damn sure we do it the right way. Okay, faham. Oh, kita try tekan Y dulu. Internet. People behind that base are the Ravens Rock faction Progova mentioned. We got trouble. There's not much on them. They're mostly young, rich, and ambitious. They've got their fingers in every pie from government to military to mafia. They're also the ones pushing the arms deal from inside the Kremlin. Okay. Kita try tekan back dulu. Next. You've got to see the battlefield to own it. Your NVGs give you a clear look under low light or obscured conditions. Just don't stare into the sun with them on. Oh, saya guna lampu ni guys. Fewer Russian Lampu regulars you yang engage at close range, apa panggil? the more your teammates know about your Lampu target yang selection, the better. NVG ni guys. Sniper rifle with an OTR Ibaratnya sensor. kalau It's the way to saya go here. duduk dekat seperti tempat-tempat berangin ke, tempat-tempat saji ke, kalau tempat-tempat gelap ke, jadi saya boleh nampak lah enemy tu ada kat mana guys. Ibaratnya seperti macam yang kelima lah, macam kat tempat saji tu guys. Jadinya saya boleh nampak lah enemy ni menggunakan lampu NVG ni guys. Jadi best lah bagi saya. Okay guys. Understood. We'll ping you again when we're on site. Hunter out. Cargo is our priority target. We need to locate the gear and destroy it before it moves out. Stay focused. Gelap lah guys. We've got Ke kat sini malam lah. How many? 2 armed with assault rifles. Oh, kat situ ada 2 orang enemy guys. 2 orang ada. Satu orang, 2 orang. Ready on your shot. Fire, fire. Padam muka. Camel's active. Move to cover. Stay out of sight. On the move.
I got contact. Light. 12 o'clock. Watch it. You're about to Oh, ada kita kebal eh. Satu. Baik. Dia orang tak nampak guys. Kalau dia orang mampak pisang saya ni pening. Oi. Banyak kita kebal dia orang. 3 buah kita kebal. a little bit here in the fatherland. My parents are Russian. Me, I'm from Brooklyn. That's enough, Dirty. Should be a checkpoint up ahead. That's our way in. We're gonna have to clear it. I'll do that. Moving. Target eliminated. Kena pun. Sokok luas. Kita bagi dia orang lagi dulu. Pantang muka. Kalau saya tembak awal-awal ni takut pisang pula saya nanti guys. Ada lagi ke enemy? I'm moving. Activating camo. Oh, kat situ ada berapa orang? Second 4 target. orang guys kat sini guys. 3 orang. Sorry. On your go. Ready when you are. Ready to fire. Do it. Form up on me. Ada muka. Dia jaga apa dah tak tahu. Now reload. I spotted 2 more. To the left. How many we got? Sini ramai enemy guys. And no survivors. They hit the alarm and this op is over before it starts. Yes, sir. 1, 2, Ready to fire. 3 orang guys. Kat atas ni. There's another one. Up on the bridge. Kita tembak dulu. You gotta get spotted. Damn, I see 4 now. Relax dulu. On our left. Sebaik enemy tak nampak saya guys. Kalau tak kantoi saya ni guys. Marked. Seorang, 2 orang, 3 orang kat situ guys. Targets. 3 orang. You are. Okay. Opak. On your shot. Pandang muka kena pun. Mana tim saya ni guys? Ada apa dalam ni pula guys? Kipas apa ni guys? Yang besar sangat ni. Keeps the ice off one with this. Hey, I'll take random Russian tribute for 1,000. 2 drones there. Oh, saya perlu menggunakan degong guys untuk matikan kipas ni. Kalau guna pistol tak boleh ke? Okay, itu saya degong. Nasib baik ada. Oh, ada 2 kipas guys. That is
Okay guys, let's go. Overlord, you tracking our progress? Affirmative, Hunter. You're coming up on a stretch of runway with heavy enemy presence. There's another air shaft on the opposite side. That'll get you closer to the target. Understood. Kita isi peluru dulu guys. Saya nak pergi lain ni, pergi ke mana pula ni guys. Woish, ada ada kapal terbang lah guys. Tengah landing. Still got a long way to go. Sooner we start, sooner we're crossing undercover. Oh, this is gonna be ugly. Keep the cover, move quick, and nobody tries to be a hero. Got it. Cam, they're looking your way. Straight ahead. Once more. Boleh tengok saya sebelah sini guys. Dia orang ni. Dia lagi kapal terbang. To the right. Banyak kat sini kapal terbang guys. Mungkin saya ni main dekat airport kot. Open fire. Okay, situ seorang. Sini berapa orang ni? Deploying drone. Kita tengok benda dekat dulu guys. That's 2 targets. Seorang, 2 orang. Ramai kat sini guys. 6 orang. Okay, mati dah 2 orang kat situ. Tinggal 4 orang lagi guys. And he's number 3. Hold for your shot. On your shot. Marking number 4. Kenapa tak detect? Word. Sebaik. Okay. Mati pun dia orang. What's our route? There's a series of underground ventilation shafts. That should give you a covered approach to the target. We'll mark them for you. Copy that. Kita isi peluru dulu guys. Straight ahead. It's a rifleman. Kat atas tu ada seorang. Right ahead of us. Kat situ ada seorang. Kill confirmed. Dia dengar bercakap dengan siapa tu? Padam muka. Seorang. Lihat dulu guys. Standing by. Relax, kita bawa ke tenang dulu guys. 3 orang je guys. Lepas tu yang kat situ ada 3 orang okay. That's 2 targets. Baik, tak ngantuk guys. On your go. Ready to fire. On your word. Do it. On the move. Okay guys, clear guys. Camo activated. Yang ini kita mau.
Looks like a rifleman. Buat apa kat atas tu lah? Oh, Adam. Kena pun. Lagi jadi. Oh, ada situ seorang. Situ seorang. Oh, 2 orang kat situ, guys. Okay, okay. Open for your shot. Standing by. Two to them. See that catwalk? Up on it. Fire. Got eyes on the hostile sniper. Add one hostile. Where do you see him? 2 or 3 Kat o'clock. situ ada seorang. At that shipping container. Amannya enemy kat sini, guys. 3 orang kat sini, guys. Drone deployed. Betul tak ni 3 orang? Ke lebih 3 orang ni? Location. Right there. Container. Wih, sini 2 orang dah kat sini. Rupanya saya kena scam lah ni dengan dia orang ni. Okay. Oh, kat sini 4 orang dah, guys. Jadi total semua 6. Okay, kena pun. Okay, baik tak kantuk, guys. Oh, atas tu ada 2 orang, guys. Mana? That's 2 targets. Ah, tak. Dia duduk belakang tiang, guys. Ah. Sama-sama hitam. Ready to fire. Fire. Moving. Ah, padam mati. Orang tu kat atas ah. Hostile transport. Lihat dulu, guys. On your shot. Ini kan tu tak ni? Tak. Two targets marked. On your shot. On your 2 shot. orang. That's 3. That's 4 3 targets. orang. Ready. 4 orang. Marking target Okey. 3. Eh, Say when. Drones up. Jadi kita tengok underground dulu. Nak tahu kepastian sama ada betul ke tak. Betul dah, kat sini ada 4 orang. Kat depan sana pula ada 3 orang, guys. On your shot. On your word. Standing by. Okay. Okay, baik, guys. Ah, kena pun. Camels up. I'm reloading. Seram. Oh, situ ada seorang. Two marked. Situ ada seorang. Oh, 4 orang lah ada, guys. On your go. And he's number 3.
for your shot. Ready to fire. Straight ahead. Relax dulu guys. Dia tembak ni. Dia tembak nanti kan tu pula yang seorang tu guys. Yang tengah kabel lain. Get back. They're about to spot you. Sebaik kawan dia tak nampak yang saya ni bunuh kawan dia guys. Okay, kita tinggal tengok dulu kau. Tak tahu kepastian pula ni. Kat dalam ni ada berapa orang guys. Oh, kat sini ada pula seorang guys. Jadi total semuanya 4 orang guys. Yang saya bunuh tu seorang. Yang ni 4 orang. Oh, total jadi semua 5 orang lah guys. Sorry guys. Betul tak? Ke salah? Tempat lain ada lagi ke? Tak ada dah. Okay. Standing by. Ready. Padang ke? Reloading. Activating camo. Okay, kita lah. Mana kawan-kawan saya ni guys. Lambatlah dia orang ni guys. Oh, saya perlu duduk kat depan ya. Lepas tu saya nak pergi ke mana ni guys? Gonna need that drone trick again. Not bad, it's dry. Lepas tu macam mana saya nak matikan kipas ni pula ni guys? Oh, guna derang pula ke? Ke tak? Saya salah balik semua guys. Drone's up. Lepas tu macam mana saya nak matikan kipas ni guys? Oh, ada lubang kat atas ni guys. Lepas tu saya nak pergi ke mana ni? Oh, kat situ rupanya. Got it. Let's keep it moving. Camo going up. Hunter, Overlord. The target's already been transferred and loaded onto the cargo plane. They're prepping to roll. Copy, Overlord. We're close. We'll get to it. Kat sini.
Kat mana pula ni guys saya? There's a lot of friction between here and there. Contact on the right. Isi peluru dulu guys. Oh, dia bagi masa kat saya dalam 2 minit setengah sahaja. That's wrapped. Ramai demi kat sini guys. More of them. Couple teams at least. Lepas tu macam mana ni? Saya perlu buat apa ni That guys? drone in place. Oh, lihat dulu. Kita tengok dulu bacaan enemy berapa orang guys. Drone deployed. Okay, dia suruh saya menggunakan drone guys. Tapi nak pergi ke mana ni guys? Sign drone. Oh, saya perlu pergi ke sayap kapal terbang guys. Ai, tiba pintu tutup ni guys. Ah, sudah. Locked. And he's number 3. Fourth target. Ramai ngantuk tak ni guys? Say when. Kalau saya guna maki ni kantuk tak? Do it. Ramai ni. Layan ni tak mati guys. Aduh. They're moving. They're pressing. He's down. Hold left. Assault rifle there. Saya lupa nak tembak yang nombor 4 tu guys. Tu kan dah kantuk kecil. He's down. Repositioning. Dead ahead. Light machine gunner. Dia tak mati-mati. Saya tembak dah kaki ni. Smoke one. Reloading. Ada muka clear pun. Camo active. Si peluru dulu guys. Bila nak tahu takut ada lagi ke dia ke depan sana. Lepas tu macam mana saya nak turun ni guys? Mana tangga guys? Oh, kat sini rupanya tangga. Hai? Kenapa kawan-kawan saya tinggal saya kat sini guys? Macam mana saya nak turun ni guys? Help me, help me. Tolong. Tolong saya. Oh, kat sini rupa-rupanya tangga. Nasib baik dah. That rings the bell. They're on the move. Get ahead. Uish. Ada bulat dia punya guys. I'm reloading. Tiba-tiba je ni. Get out of there. Watch it. Shotgun. Ramai dia punya kat sini guys. Padam muka. Baik saya tak mati guys. Hostile down. We got a threat now. On the catwalk. Light machine gun. Dia orang boleh bom belakang saya guys. He's down. Moving. Cover me. Dia isi peluru dulu lah guys. Dah habis ke belum ni enemy? Hostile with a shield. Get around and flank him.
orang dia ni. Let's finish him off! Get ahead! Padam muka. Hunter, you've got multiple hostiles closing in. Mati pun dia orang guys. Near your position. Can you reach it? Dia ingat dia pakai topeng. Get to extraction ASAP. Dia ingat dia tak boleh mati lah. Apa panggil yang cover lah. Saya lupa lah nama cover tu lah. Yang tutup muka lah. Tutup muka Sorry guys, bateri saya dah habis guys. Saya lupa nak charge guys. Sorry. Tanya-tanya macam ni lah. Dia nak habis bateri guys. Macam mana pula ni nak gerakkan terap saya ni guys. Oh. Okay. Meletup. Oh, saya perlu tembak sayap atau tembak guys. Banyak enemy kat sini guys. Ada orang guna RPG. Wish. Yeah, I'm pretty sure we got it. Overlord, Hunter has visual confirmation. Target is destroyed. Acknowledged. Watch your back! We got a light vehicle! They're behind us! Light truck! I'm on the Rasa move! saya nak pergi ke mana ni guys? Heads up, they're moving! Kepada bom yang saya tembak ni ke? Meletup Watch that catwalk! Kepada bom mana? Right! The sniper! Oh, ada orang pakai sniper kat atas tu guys. Dua orang guys. We got a Pakai sniper. landing! The catwalk! Tak mati. Knock it down! Keras badan dia orang ini. Moving, cover! Dah mati Okey. Reloading! Dia isi peluru dulu lah guys. Macam biasalah saya ni guys. Mana kawan saya seorang lagi? All clear! Overlord, this is Hunter. Do you copy? We reach you, Hunter. What's your status? Masa saya nak pergi ke mana ni? Can you reach it? Dengan Looks like it. We're moving out now. We've got fast movers on standby just in case. We'll direct them your way if you need them. air lokamnya lagi. Gelapnya kat sini guys. I think we stirred them up, Captain. We better get out of here soon. With luck, they're too busy putting out fires. We take it as it comes. If it goes too far south, we got help from on high. Just hope it doesn't come. Saya rasa kat sini semua asap-asap toksik.
Laju kawan-kawan saya guys. Macam mana saya nak naik ni guys? Oh, dekat E Okay. Saya lupa lah guys. Oh, dia memang sampai guys. Satu dekat Okay, kita dah tengok sensor dia berapa orang ada kat situ. 4 orang je. Kenapa semakin bertambah ni? Lagi. Lah dia baru sampai guys. Lagi dia orang balik pun lagi. Acuh. Ramai ni dulu kat sini. Aduh. Ingat kapal orang je. Aduh. Dah. Aduh, sakit. Ban, help me ban, tolong saya ban. Ban, saya nak mati ni ban, tolong saya. Nasib baik kamu tolong saya. Terima kasih. Okay, kita isi peluru dulu lah guys. Aduh, sakit. Woi, sakit woi. Baru dapat pula ke satu tegak tu. Aduh, ramainya. Lagi. Padam muka. Kita kebas saya pun dah sampai. Okay, kita juga tukar weapon dulu. Bukan. Ni je lah pesi 60 dia lah. Kita kebas saya ke kita kebas dia orang ni guys? Okay, I see. Oh, kita kebas dia orang guys. Bukan kita kebas saya guys. Sikit. Padam muka guys. Meletup pun kita kebas dia orang guys. Padam muka. Meletup pun kita kebas dia orang guys. Okey lah guys, itu saja episod yang ke-6 guys. Saya dapat
skor dalam 69/100. Tapi okey lah guys. Daripada bawah daripada 50. Boleh orang kata 69 tu kiranya okey lah tu guys. Okey lah guys, itu saja pada episod yang ke-6 ni guys. Bagi saya sangatlah mencabarlah bagi saya ni. Kisah yang ke-6 ni tempat dia di Rusia dekat Firefly Ride. Mungkin saya rasa di airport kot. Sebab banyak sangat kapal terbang kat sini guys. Disebabkan demi ramai sangat guys di mana panggil di gudang, di tempat yang nak kereta tu, yang saya nak kereta tu guys. Selepas saya menggunakan deram letak di sayap kapal terbang tu, dan di yang Pak Akir tu guys, yang ada kereta kebang mari lah. Yang tu bagi saya sangat mencabar lah. Sebab enemy kat situ memang banyak lah guys. Banyak sangat-sangat kat situ. Dan dia mari dengan tak khabar lah. Dia mari dengan tak khabar sebab dan apa panggil, enemy banyak menggunakan weapon Meshuggah. Weapon Meshuggah. Episod yang ke-6 ni bagi saya sangat mencabar lah guys. Sebab enemy banyak sangat menggunakan weapon Meshuggah dan RPG saya rasa tak banyak mana lah guys. Dan di mana lagi yang bagi saya mencabar, di sebelah gudang dekat lapangan terbang. Kat situ pun mencabar juga guys. Yang apa panggil, yang saya naik menggunakan tangga yang buka lubang. Kat situ pun bagi saya mencabar juga sebelum sampai di lapangan terbang tu. Sebab dekat situ guys, dia perlu tembak enemy sorang guys. Dia tak boleh tembak sekaligus. Macam ibaratnya seperti saya tak boleh tembak ramai-ramai. Kalau saya tembak ramai-ramai guys, takut nanti kantoi. Bila saya kantoi, confirm saya kena main balik lah mission tu. Sebab mission yang ke-6 ni dia tak boleh tembak sekali. Kalau yang mula-mula tu, dia kena tembak 1/1 ataupun 4/4. Macam tu lah. Kalau saya tembak semuanya dari A sampai ke Z, confirm saya kena main balik lah guys. Bagi saya yang ke-6 ni sangat mencabar lah daripada yang ke-5 guys. Okey lah guys, itu saja episod pada kali ini yang ke-6 ni guys. Kita sambung pada next episod yang ke-70 guys. Terima kasih anda sudah menonton video saya guys. Assalamualaikum.